Okey, baik. Kita pergi part yang kedua. Kita nak jawab soalan nombor 1 dan nombor 2. InsyaAllah. Okey, baik. Kita cuba tengok soalan nombor 1. Okey, cuba perhatikan soalan nombor 1. Soalannya ialah hitung kecurunan PQ. Okey, so ini PQ. Dan semua orang kena kaji, ada tak soalan ni pintasan Y? Ada kan? Pintasan Y sama dengan 8. Ada tak dalam soalan ni pintasan X? Ada kan? So ini ialah pintasan X sama dengan negatif 4. Jadi agak-agak formula apa yang boleh kita pakai? Formula 1 ke formula 2? So kita guna formula 2. Okey. So M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. So kita masukkan negatif. Jangan lupa negatif ni. Okay, negatif ni ialah memang ada dalam formula. Okay, memang ada dalam formula. Okay, negatif pintasan Y per pintasan X. So kita masukkan saja nilai dia. Negatif pilih dulu. And then pintasan Y ialah 8. Pintasan X ialah negatif 4. So negatif 4 kita buat dalam kurungan. So negatif dia jadi positif. So jawapan akhir kita 2. 8 per 4 sama dengan 2. Okey, siap. Okey, cara kedua, kalau nak guna formula kecurunan yang pertama pun boleh. Okey, so kita tak naklah guna pintasan ni. So kita tak nak guna pintasan. Okey, tapi caranya kita tengok juga soalan, kita kaji soalan, tengok pada P dengan Q ada tak dua poin yang terlibat. Okey, kat sini poinnya ialah 08. Kat sini poinnya ialah, dia bukan P poin yang ada pada garisan tu. So yang pada P, dekat-dekat dengan P ada poin negatif 4, 0. So kita boleh guna formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, so kita boleh guna formula ni, iaitu formula yang kita gunakan jika melibatkan dua koordinat yang jelas. Yang jelas apa? Jelas X1, Y1, X2, Y2. Okey, so kita padamlah formula ni. So kita nak guna formula pintasan, kita guna formula dua koordinat. So negatif pula. Okey, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So Y2 dia ialah 0. Tak kisahlah mana-mana 0. Tapi kita ikut labeling yang kita dah buat. So 0 yang dua bawah tolak yang atas Okey. So 0 tolak 8 per X2 ialah negatif 4 tolak 0. So negatif 8 per negatif 4. So dapat, okey, positif. Dia jadi positif lah, negatif jadi positif. 8 bahagi 4 sama dengan 2. Okey, siap.